Alright, hari ni kita ada satu special case. Korang-korang pengguna Tiguan, lagi yang all space tu, tengok sampai habis. Okey, kita dah sampai dekat Tiguan kita. Inilah Tiguan yang aku cakap dengan korang tu. So problem dia kata kereta ni bila dia bawa rasa macam sunyi, speaker dia tak hidup guys. So kita pun dah buka check, rupanya memang speaker dia barai. So aku dah buka dah speaker dia. So ni speaker Tiguan, okey. So ni speaker belakang, ni speaker depan. So depan dia besar sikit, belakang dia kecil sikit. Tak salah aku saiz 7 inci dengan saiz 5-6 inci kot, lebih kurang lah. Okey, untuk masalah speaker ni, okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memang isu common untuk Tiguan. So cara dia kenapa? Cara dia ada dua, sama ada tukar speaker aftermarket ataupun satu lagi kita tukar speaker original balik. Tapi kalau kita tukar speaker original balik, takut dia tak tahan juga, sebab aku rasa kualiti untuk speaker Tiguan ni okey, tapi Tiguan ni bukan datang pasal speaker rosak je lah, dia datang untuk buat major service. Okey, so macam korang tengok, disc rotor kita dah tukar, timing belt pun kita dah tukar, so minyak hitam tukar, spark plug tukar, minyak gearbox tukar, engine mounting, gearbox mounting pun kita tukar. So kat sini semua barang-barang lama dia. Kalau korang boleh tengok, aku malah nak cakap salah satu lah, banyak kan. Sebab apa? Owner ni memang steady, dia pandai jaga kereta. Dia kata, Yen, kereta abang mileage dah sekian-sekian-sekian, tolong buat apa yang patut, nak make sure kereta ni macam baru. So kalau korang pengguna Tiguan kalau sana ada masalah sama macam ni, ataupun korang tercari-cari mana tempat nak buat major service ke repairing ke, ada masalah apa, boleh datang kat Volkswagen Garage Station 16 Shah Alam. Ingat guys, nak pakai kita jual maintenance kepada. Ciao.